membuat program ziarah di Kampung Orang Asli Sungai Kepau, di mana di tempat ini kita ada ramai para mu'alaf, asal mu'alaf yang telah masuk Islam ya di kawasan Orang Asli ini. Ada seramai lebih kurang 10 ketua keluarga yang telah Islam di sini, melibatkan 63 orang lah, termasuk dewasa dan kanak-kanak. Ini antara kita nak menggerakkan ukhuwah, bukan sahaja dengan mu'alaf, malah dengan penduduk Kampung Orang Asli, bagi berdakwah juga kepada mereka yang non-Muslim lah. Sampai itu kami buat aktiviti di sini bersama-sama mereka bagi menggerakkan ukhuwah dan jalinan kolaborasi lah bersama kampungan Orang Asli Sungai Kurau. Kami bukan sahaja melawat di perkampungan Orang Asli Sungai Kurau, ada beberapa lagi perkampungan Orang Asli yang akan kami ziarah selepas ini, antaranya Kampung Orang Asli Kepau Laut, Kampung Orang Asli Bumbun, dan ada 4 lagi yang kami akan ziarah, di mana di sana pun ada pelajar-pelajar kami, pelajar KFAM kelas Fardu Ain Mu'alaf yang telah masuk inilah yang telah bersama-sama kami dalam Islam lah.